Alhamdulillah. Welcome. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Bapak solat ni betul-betul ada pangkat pada hari ni. Alhamdulillah. Besar ketika dia ada pangkat apa. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah selesai sebab kita tawaf dengan mama nak mengaji. Ini rasa pintu belakang ni tak tahu pintu mana mak. Pintu mana ni mak? Bagus sana. Kita tak pernah ada kan first time kan? Tak pula dia dapat hasil tu dia. Sini je. Kita dah besar dah. Buat kita mengaji pula. Dia mama nak pusing. Tunjuk sekejap kan. Ini antara sebenarnya kawasan Sa'i juga, Safa Marwah, tapi level lain kan. Sedih level atas. Mak. Alhamdulillah. Sejuknya kat dalam. Ada kepada papa tak tahulah. Betul-betul bertahan lah kepada bapa. Siapa tu? Kakak. Bawah tu? Kakak. Kakak cantik. Si cantik. Si cantik mama. Kita ngaji dulu. 1000 something Malaysia ringgit. Malaysia ringgit 1000. Ya, Malaysia ringgit 1000. This one video recording. Video ya. Video and camera. Bagus ya. Boleh mau telefon ah? Bagus lah. Boleh. Nanti I up dekat YouTube nanti. YouTube ada, YouTube channel ada. Ada. Tengok. Ada lah sikit. Okay. Sekarang jam hampir 5 PM 15 hari bulan. Hari ni petang ni kita akan menuju ke Gua Hira. Kita akan ziarah ke Gua Hira. Alah tengoklah. Kaki aku dah, kaki pun dah sangat kram. Aduh, tak tahu dah boleh naik ke tak. So tengoklah keadaan sebenarnya. Kalau larat kita naik, kita tak larat kita naik separuh je pun. Untuk mendapat pengalaman lah macam mana dan seluruh naik mendaki. Okey, dah. Sama ke? Sama grup ke? Tak tahu? Sama Bukan lain Oh. Macam abang? Kita try mana kita larat dulu boleh? Kita try dulu. Boleh? Tak larat kita duduk. Saya minum kopi bawah ni. Oh. Kita cuba sampai situ dulu Ustaz. Kita tengok keadaan macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang mendaki ke Jabal Nur. Kita baru je permulaan. Tak tahu berjaya atau tak. Jadi kita akan cari air dulu. Lepas tu kita akan tengok sama ada berjaya ataupun tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak takut esok Tawaf Wadak naik ni je kan. Oh, ada bawa air. Kalah warga emas Ustaz. Nanti ni atas sana jumpa orang Turki umur 80. Okey. Tapi kena beli air dulu Ustaz. Jalan dari rumah dia sampai
Tapi Rasulullah dulu lalu apa? Jalan-jalan denai macam tu. Batu macam tu je lah. Batu yang keras tu lah kan? Macam ni. Oh. Kan? Sedina. Puisi pertama dia. Aisyah. Khadijah. Ha. Hantar makanan kan? Oh, yelah. Hari ya. Setiap hari? Wah. Nak tu makanan kat sana. Pandai-pandai lah nak turun macam tu. Nak makan kan turun bawah. Ya Allah. Allahu Akbar. Dia tutup ke? Oh, dia memang tutup untuk masuk kedai dulu. Oh. Sekejap. Tadi. So, sebelum mendaki, dipaksa wajib untuk membeli air atau sebagainya. Beli coklat lah. Coklat satu. Coklat. So, kita ambil biskrim. Ambil satu coklat bekal. Masya Allah. Sekalian. Masya Allah. Okay, cari satu lah coklat yang boleh menambah tenaga. Boleh je lah base cream ni. Tak apa-apa je. Okay, so kita ambil dua ni. Cukup lah. Oh, tak ada lagi lah coklat yang lebih sedap. Godiva. Godiva. Tidak. Tak. Boleh lah ni. Godiva satu. Boleh lah. Boleh lah tambah-tambah tenaga Syekh. Semangat Tambah. Masya Allah. Kali. Apa? 7. Okay. Set tak payah air. Tiba you set. Oh, dah air tu. Okay. So, ini bekalan kita naik ke atas. Bismillah. Sampai atas? Alah. Boleh. Tak apa. Sampai? Tak apa. Yang penting dapat sampai kan, Cik? Tak bawah. Tak kaya nombor 1. All the best, Masya Allah. All the best, Masya Allah. Tak apa, manik larat ya. Masya Allah. Oh. Okey, tak apa. Tak apa, mana laju boleh laju. Kita memang pace slow. Kat sini kat atas bandar tu dia orang buat piknik. Lepas tu ada produk apa tu? Mas Zainal pun ada lah. Yang umrah woman tu. Oh. Allah. Selalunya nak kena hiking. Salah nak menjaga kecantikan sampai ke atas. Walau gila ada punya. Dia buat siang lah macam tu. Wih, panas. Macam nak maghrib macam tu lah. Ya, ada. Yang dia pakai jubah merah tu tak? Merah yang dekat sana. Tak masuk lah. Tadi dapat ramai. Bukan rezeki kucing di sini. It's okay. Saya bawa masalah ni untuk kat beg. Okay, kita berjaya. Tapi berjaya sampai sini. Okay lah, kita nampak clock tower dekat sini pun dah syukur. Lepas sini pun dah hebat dah ni. Betul lah. Ma'alah bila Rasulullah dekat atas tu memang nampak Kaabah jelas lah kan. Macam Masya Allah. Nak air kafe? Kopi? Nak?
Kejap Tak boleh berfikir. Dengar azan isyak berkumandang di sini. Masya Allah. Hanya di tanah haram. Jabal Nur di atas dan Gua Hira di atas itu. Dan Rasulullah nampak Kaabah setiap hari berada di ke atas tu. Masya Allah. La ilaha illallah, hebatnya Rasulullah. Dengan pemandangan bumi Makkah. Kau orang. Okey. Gua Hira kecil je. Rasulullah duduk begini dah. Ini replika. Mengikut saiz yang asal. Masya Allah. Wih, besarnya Al-Quran. Tak, Al-Quran original ke tu? Macam pergi yang mana tu? Masya Allah. Wow, Khalid Usman ya. Okey. Oh, kita kena tengok dari sini lah. Dekat tulang. Dekat sini. Dekat sini. Dekat pelipah-pelipah tamar. Dunia di mana yang pertama kali siapa kita harus tahu, kita kena tahu siapa pertama kali ulama yang membuat harokat. Dia siapa yang berikan titik ni harokat, dia buat baris siapa? Nama dia adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia ulama bahasa Arab, dia ahli dalam bidang pakar dalam bahasa Arab. Dia yang buat harokat tadi. Sebab apa? Sebab orang banyak salah baca. Pada zaman dulu harokat dah ada, tapi suara saja. Suara, dia baris dia tak ada, tapi dia suara semua sama. Macam tu. Suara harokat dah ada, tapi dia barisnya dia tak ada. Sebab tu dia ulama ni tu, dia Abul Aswad Ad-Du'ali, dia buat baris supaya dia buat tanda supaya orang semua senang nak baca. Kemudian dekat sini kita tengok ni adalah Al-Quran. Mana mungkin ini Al-Quran hadiah cetak. Ini Al-Quran cetak. Ini 30 juzuk. Dia 30 juzuk. Ni yang asal? Ya. Yang asal? Ya, ini asal dia. Tadi bukan asal kan. Besar-besar ni lah yang asal. Tulisan dia sama dia macam Al-Quran kita sekarang ni. Tapi ini mungkin dia Al-Quran yang pertama yang dia buat cetak. Terbesar. Sebesar. Terbesar dekat. Ada mungkin dekat dunia ni mungkin terbesar. Ini dia 30 juzuk. Okey. InsyaAllah besar ni.
kejut kita. Wow. Banyak para ulama ada dekat semua belahan dunia, mereka membuat tafsir Al-Quran. Mereka menjelaskan Sebab makna dekat Korea bukan main orang ambil yang apa library ni. Ni macam library Al-Quran ni. Hebat karya biasanya daripada ulama ahli tafsir, ulama tafsir. Mereka tulis, mereka buat syarah Al-Quran. Semua dia ni nama kitab ni, dia bukan asli, ni dia replika. Replika saja. Banyak version. Panjangnya. Banyak jenis ya. Yang ini ada isi, yang ni asli. Yang atas, tapi yang atas sana di bawah ni sah. Cover je. Cover je. Kitab pun. Cantik kalau ambil gambar ni. Yang mana ni dia banyak, ada ribuan kitab tafsir. Zaman ni diorang dah ada kertas lah. Dekat ush, oh. Kan. Ini kita boleh berdiri di sini lah, boleh cuba dengar. Dari sini kita akan dengar suara ulama, suara dia, imam dia mengaji, baca. Ya. Boleh dengar. Oh, macam mana teknologi ni dibuat? So, oh, kita dengar kat sini je. Wah. Kita diri dekat atas ni. Atas ni ada ni. Ada ni. Kan? Lepas tu boleh dengar Syekh Muhammad Siddiq Al-Mishawi. Masya Allah. Hebatnya. How this technology works. Macam mana teknologi boleh work. Dia sensor kita kat bawah, kat atas ni. Dia send kita kat atas. Oh, kita dengar daripada atas speaker dia. Oh, ya Allah. Tak nampak lah muka dia. Wow. Masya Allah. Syekh Muhammad Ayub. Ni Arab. Ni rumahnya dekat Taif yang tunjuk. Okay. Oh, yang kita pergi tengok rumah dia tu. Oh. Rumah kat Taif tu. Oh, dia ke? Ustaz Abdul Rahman As-Sudais. Ya. Ustaz tunjuk hari tu ya. Alah. Oh, tak tahu pun. Lagi hebat daripada apa tu? Oh, yang kita pergi dah. Yang kita pergi museum Al-Quran tu. Bukan museum. Dekat tempat kita. Kat Banting lah. Putrajaya. Dengan Shah Alam. Lagi. Teknologi. Kan? High tech kan? Oh, power lah. Sangat high tech lah. Oh ya. Siapa dia ni? Siapa dia? AI ya? Siapa AI? Malaysia tiada, Indonesia ada, Masya Allah. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بسم الله الرحمن الرحيم. Marwan Mamaloya, Filipin. Wow, Malaysia tiada. Indonesia ada. Ustaz, wakil Ustaz Malaysia. Masya Allah. Please bring the name of Malaysia. Alif Lam. Kenapa gambar diorang ni direkod macam dengan keadaan yang sangat takut?
Betul kan? Tapi dia macam like dalam keadaan yang tak relax. Saya sangat nervous. Yang ni nampak kan? Yang ni nampak berpengalaman lah. Yang lain macam takut kena marah kalau salah. Kalau salah saya kena pancung je. Agaknya lah salah baca kena pancung. Ush, Masya Allah, dia pakai apa ni? Stiker? Are you sure? Mamar? Mozaik. Tapi tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh? Baru nak sentuh. Pergi balang bunyi halal. Haram. Masya Allah. Nanti dia tercabut. Oh. Boleh. Jadi. Daripada ini dia asli dia dia Ini? tahun 2003. Ni boleh touch? Haram? Touch haram? Touch makruh. Makruh. Okay. Sebab apa? Yang mana dekat kiswah Kaabah pun dia akan ada tulisan-tulisan Al-Quran. Dia semua tulisan-tulisan Al-Quran. Benang emas, gold plated. Benang emas asli. Dia benang emas. Dia ambil tu emas kan. Kiswah. 2003. Besarnya. Bila nak datang musim haji Kaabah. Mana negara yang tukang buat kiswah dia sebenarnya ni? Tempahan ni dibuat kat mana? Ustaz, tempahan kiswah dia orang Arab sendiri buat ke ataupun ada negara yang Ada dekat sini. kat Arab jugalah? Oh. Ya. Dia jahit emas. Ingatkan ada tempahan mana-mana ni ke tak? Memang dia sangat jagalah. Kena awak harus dekat sini daripada sini. Bila nak musim haji dia akan ganti. Bila kita nak boleh tengok musim haji dia ganti. Macam tu setiap tahun. Nak ikutkan tak rosak pun nak. Tapi yelah mungkin nak menjaga siapa-siapa ternama. Betul-betul. Dia datang dia nak bagi kat siapa kan. InsyaAllah dia memelihara. Kat sini ada. Boleh tengok sini. Okay. Ini replika saja. Ni replika untuk pintu. Okey. Replika pintu Kaabah. Bukan emas betul lah yang ni? Bukan. Bukan. Yang Kaabah yang asli ni dia emas. Emas. Ini dia Pegang yang betul ni. ini color. Ya. Color. Jangan sentuh. Ini takkan mustajab. Tak ada eh? Tak ada. Mesti mesti orang ingat kita dapat pergi depan pintu Kaabah kan? Nak. Sebab kita tengok dia tetap tulisan Al-Quran. Semua tu ayat-ayat Al-Quran yang mana dia tuliskan juga dekat pintu-pintu Kaabah. Kan? Jadi cek dia dekat. Betul ada dekat sana. Tapi ni tak diganti selalu kan? Tak ada. Dia yang kiswah je lah kan? Asalnya pintu Kaabah je ada dua. Sekarang ni jadi satu saja. Sebab pada zaman dulu ada orang jahil dia masuk yang curi barang dia perlu ada pintu belakang. Lepas tu dia jadi satu saja. Jadi satu saja. Okey. Kat sini ini ada replika dia pokok zaitun. Pokok zaitun. Pokok zaitun. Wati ni was zaitun. Kita bercerita tentang taman syurga. Taman syurga ada pokok zaitun yang mana Allah juga bersumpah dengan buah zaitun. Wati ni was zaitun. Wati ni was zaitun. Allah bersumpah dengan suatu benda tu yang mana maknanya benda ni dia macam masya-Allah. Jadi macam tu. Ni replika aja. Yang kat Malaysia masih kecil je. Pokok zaitun. Tak besar macam ni. Wati ni was zaitun. Tak cukup lama tanam tu. Ini dah berapa puluh tahun dah ni. Ni pokok zaitun. Yang paling penting. Fix. Ni? Ini apa? Oh, ni suara Al-Quran. Sorry. Oh, tapi bagusnya kita tak dengar pun kan? Masya Allah. Hebat ya. Teknologi dia. Teknologi dia kita respect. Hebatnya teknologi dia. Sebab dengar di sini, orang tak dengar pun. Macam mana dia buat? Interest nak tahu how the engineers think about that. Ini seorang tu kena duduk. Ini boleh duduk. Ada. Masuk, duduk, dengar. Dengar.
Ustaz, behave Ustaz. Ustaz yang Ustaz yang ni Ustaz. Okey, ada lagi ada. Ya? Okey. Ustaz, kita orang memang suka sikit di cover Ustaz. Masya Allah. Cantik ya. Baru siap Ustaz tempat ni? Ke dah lama? Tempat ni dah lama ke? Yang ni baru je, macam dalam setahun ke? Oh, the next adalah ujian yang sebenar. pergi jemput dia. Pergi dekat tempat orang jual tu. Dia tutup lah pintu. Selagi. Tak ada orang beli. Selagi tu kalau tak lagi ruang. Oh ya ke? Ni kat mana pergi tu? Sampai selamat lagi lah hari tu pergi. RM1 sebentar tu je. Oh, mahal. Macam ni betul. Mahalnya. Produk mewah. Tak apalah, tak cukup mewah lagi. tak cukup mewah. Understand English? You understand English, right? Kan? Jauh tu. Number is here. Kita dapat lama belum? Ini original kot. Lain. Dia punya tahan ni 24 jam. Yang tadi 8 jam je. Agaknya lah. Yang ni cantik. Al-Quran pun apa dia? I will give you Jam. some tour guys about this shop, Botol dia tu okay? tak berapa dah. Okay. Yes, starting from the library from Kingpad printer, we have many translated Quran to many language. You can buy one for yourself, or you can donate it as a waqf to haram, and we will deliver it for. Nice. Suha. Shadar Rawda. Shadar Rawda is similar to the split. Dia ada ing, ada ni. Yang ni susah nak jumpa. Oh, RM55. Cuba balui. Boleh nak? Cantik. Cantik tak? Ish. Tapi nak tulis surat apa ni? Nak bagi arahan. Ini parfum. Cakap lah. Dah cakap nak busuk kita orang ni je. Busuk. Terbusuk tarik lah. Ni Ustaz. 55 Ustaz. Ni RM55. Apa tu? Ni RM55. Menarik Ustaz. Susah nak jumpa ni Ustaz. Buatkan memo. Nak buatkan memo baru depan ni nak? Macam ni. Lost. Sebab mata. Mata-mata berbalik dia dah harap. Naik. Beli lah. Nampak dah. Lain daripada lain. Habislah lagi penuh lah beg. Habislah. Betul ke? Nanti ni Syed pakai baju Nara. Pakai kan? Okey dah. Harap dia tu. Nampak pelik sikit. Okay. Betul ke? Kau tak tahu harganya 800. Betul. Betul eh? Kena scam je lagi. Kalau 800 letak balik lah. Tak nak lah kalau. Besar lagi. You have 5 riyal? 5 riyal. Adakah yang berkenan? Oh ni coklat ni. Tak apalah. You have 5 riyal? No. I don't have 5 riyal. So, Give me 5 riyal. ada RM5 ke? Tak ada RM5. I didn't have RM5. I will give you 45, but I Yes. don't have 5 riyal. I also didn't have 5 right now. You have 5 riyal? I didn't have. Masya Allah. Ada 5 riyal ke? No. Halal. Masya Allah. Okey. Tak ada 5 riyal. Dia suruh bagi kat dia 5 riyal. Tak ada. So, okey. Tak dapat apa-apa. Okey, dapat 50. Okey, thank you. Tak sebab dia tak, kita tak ada 5 riyal nak bagi dia balik. Lepas tu patut lah dia bagi 50. Patut. Masya Allah. Ini special. Different.
balik. Berapa ni? Balik 10. Letak barang kat luar pukul berapa? 7? 7 ke? Ya ke? Yang kena letak barang kat luar tu pukul 6 pagi ke 7 pagi? Ya, tanya ustaz balik. Bila kita nak kemas ni? Ujian dekat Madinah lagi tinggi ni. Melihat barang-barang ni. Oh, ni 100 rial. 50 rial. Oh, okey lah tu. 20. baju pelawak. Baju pelawak. Masya Allah. Pakai jubah. Tingginya dia. Wah, tingginya. Kan? Tinggi betul. Masya Allah. Kan? Tak boleh beli baju China. Tak boleh. So وانت تفرق عني؟ Masya Allah. Orang Arab macam kecil. Tinggi betul. Ya Allah. Macam berada kat ni lah. Dah. Tak, tengok. Tinggi betul orang tu. Tak tinggi betul. Tinggi besar. Dia dengan kita macam ni. Orang Arab ke tu? Badui. Arab Badui. Arab Badui. Lama-lama dia orang yang duduk dekat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini berapa bulan nama? 17 bulan waktu di Makkah. Kita akan bertolak ke Madinah, InsyaAllah dalam pukul 2 naik train. So, pagi ni adalah last day kita berada di sini dan sarapan pagi di Makkah Hotel and Towers. Apa makan dah? Kita tak lalu dah makan. Mi ni pun macam tak boleh telan. Tahu tak? Nak rasa? Ha? Macam spaghetti. Macam spaghetti. Oh, bukan mi ni. Mi kuning kan? Macam spaghetti kan? Hari last day ni dekat Mekah ni tak rasa sayu, rasa sedih dan tak lalu nak makan. So kita akan meninggalkan bertolak naiki train dalam, kata ustaz, dalam tempoh 3 jam daripada pukul 2. Pukul 5 tu dah sampai dah. Pukul 5 atau pukul 7 macam tu lah. Dia kata 3 jam naik train. Tapi perjalanan dalam stesen tu nak menuju ke bas apa semua kan. Turun bas, naik bas, dia ambil masa juga. So dalam pukul 7 dia kata sampai. Harap-harap dipermudahkan segala urusan dan perjalanan kita pada hari ini. Okey. Inilah pemandangan masjid dari Hotel Makkah Towers. Ada tengok ni selamat ni orang yang bawa masuk bawah dan letak putih. Okey, pagi ni sebelum kita berlepas pulang dan sebelum kita tawaf wada, kita akan pergi bersedekah di pekarangan pintu masuk Masjidil Haram pada insan-insan yang memerlukan lah. Okey Mama, akan bagi Mama, Papa akan ambil video. Mama ni je nampak orang tu, 4 orang dah kat situ. Dia bagi seorang satu. Sekejap. Ya. Bismillah. Okey. So dengan niat mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita dan dapat memberi kesenangan lah kepada terutamanya orang yang susah kan. Nampak orang yang susah kita bagi. Okey, nah. Alhamdulillah.
Welcome. Alhamdulillah. Okay. Okey, jom. Ada lagi? Ada lagi dua. Okey. Carilah siapa-siapa yang bertuah dua lagi. Ha, tu mah. Orang yang duduk ni. Jom. Tak banyak sangat. Okey, bagi kat orang yang duduk. Assalamualaikum. Want to get something hand? Bagi ni sikit mah. Bagi duit kalau ada. Bagi duit sikit kalau ada. Kita sedekah sekali lah. So, jatuh. Kat sini sangat ramai. Ke dalam ni ada sok dengan coklat bar. Memang bagilah. Dan insya-Allah boleh. Kat sini ramai orang susah kan. So kita tolong. Tengok ni ada orang ni macam duduk-duduk tepi ni tidur aja. Assalamualaikum. Macam tidur je nak. Memang lagi satu. Last one. Kita dah bagi dekat Masjidil Haram. Kita nak bagi lah. Dan dia Mana? kat sini. Kita dapat menggunakan token ni untuk beribadah. InsyaAllah. Kita niatkan. Kita nak bagi yang mana satu. Yang pegang baby ni. Pegang baby ni. Kita pilih dia lah. Assalamualaikum. Okay. That's all. No more. Okay. Bye. Okay. Okay, alhamdulillah. Selesai. Ha? tak perlu ke mama? Ha? Tak ada. No need. Okay. No need. Sorry sister. No need. Thank you. Okey, selesai sudah mama. Jom kita pusing kedai mama. Kita akan apa perasaan mama? Apa perasaan mama? Mama nak Apa perasaan? Mama dapat break perasaan malu. Rasa macam nak Bagi bagi sedekah je. sedekah sangat malu. Daripada pagi tadi lepas solat subuh kita rasa macam satu perasaan yang dapat break. So ya Allah Tuhan buatkan kita hilangkan rasa malu ni untuk bersedekah ya Allah. Masya-Allah. Okey, selesai. Jom kita naik. Sini mak. Ini pintu 79. Bakar. 79 70 66. Oh. Mana ada 100 lebih lah pintu kan? Mana satunya? Tak tahu. Pintu pertama tak tahu. Cek. Banyaklah mah. Jabal Omar Hilton. Oh. Nampak Iram jauh dah. Lepas Sa'i Oh. Memang tak boleh masuk. Boleh tapi tak tahulah. Boleh ada takut dia ada akses tu. Kalau dia dalam. dalam boleh. Tak ada orang masuk. Nampak. Oh. Dah nak jauh kat dalam lah. Kan jauh masa balik tu. Nombor berapa dah ni? Oh ya Allah. Masya-Allah. Tak tengok. Mana ambil gambar ke? Ambil video je. Ambil gambar mama tu. Berbayang. Okey macam ni. 1 2 3. Sing. Orang tengah mencuci. Dia orang mencuci, betul-betul dia orang cuci. Jangan tutup macam ni tadi. Tadi buat kerja cuci berapa ramai? Ha? Oh.
Dia masuk. Dah tutup lah. Ini tutup construction. Macam tambah. Oh, baru macam baru tambah ni. Nak beli ke shawarma? Mana lah. Ya. Oh. Macam tadi dia orang tu tak ada makan ke mama? Ha? Kalau macam tadi dia orang tu memang tak ada makan kan? Tak ada makan. Oh, tak ada makanan lah. Dia tunggu orang bagi je kot tak? Nak buat tu. Mana ni mak? Oh. Tahu. Ikut yang ada burung banyak-banyak kan? Tengah. Oh. Inilah jalan belakang. Ha. Hotel kita belah mana? Oh, okey. Okey, jom kita dah sampai di stesen kereta api. Kita akan naik. Main. InsyaAllah. Kau tinggal bel? Tinggal Oh, beg tu. lagi senang belenggang. Belenggang. Penat dah nak bawa. Tadi pukul apa habis tahu ah? Memang awal. Oh, awal dah. Pukul 9 dah turun tak? Kereta. Cepat. Wah, besarnya stesen kereta api dia. Sak. Kita masuk dalam. Oh, ke belakang tu nampak apa menara clock tower. Nampak menara clock tower tu. Jauh. Jauh di sana. Oh, besarnya. Structure dia. Jom, kita masuk dalam. Dah masuk dalam stesen kereta api. Design dia lawa betul. Tengok. Kita jam 5 kita duduk sendiri. Oh, Kat sini jalan. ada tandas kiri kanan dan ada surau juga. Okey. Puasa solat terus dah. Solat terus. Kemudiannya Solat sini. minum ke apa yang kat sini, farmasi ke apa semua ada. Bawah ni Okey. boleh turun. Jadi belakang ni eskalator boleh turun bawah. Ada juga tempat-tempat minum dan yang lain. Okey. Kemudian dan jadi kita akan ada 3 grup lah. Ada 2 grup lagi yang on the way datang, jadi yang risaulah sebab ramai dalam ni. Ada ramai dalam ni, jadi jangan risau apa-apa. Keselamatan. Dan jam 5 kita kumpul sini balik boleh? Okey. Sini. Di sini. Ada sini. Jadi kita akan masuk. Jam 5 kan? Dia makan kat bawah. Bawah dia depan. Dia tak berat lah, dia Wow. Natural lighting. Sana nak tempat duduk semua ada. Akhirnya kita dah turun ke platform. Nampak? Menuju ke kita punya kereta api. Okey. Rupanya bawah ni. Dia punya stesen bawah ni. Oh, kita punya kereta api bullet train dah. Train platform nombor 10 ke Madinah. 6 o'clock. Kita ke Madinah. Cuma tak tahu seat nombor berapa, nak kita check dulu.
Ada. Susah nak ambil video, nak bukan pack lagi. Okay, let's go inside. Jom. 2, 4, 3. Haa. 7, 8. Oh, sana, terbalik. Sana. Balik. Allah, 2, 4, 3. 2, 4, 3. Sana. Kenapa bau dia macam 242, 243. ni? Oh, ada table. Betul? 249? Okay, kita dah masuk ke dalam kita punya train. Kat sana mama ada meja. Jangan susah. Ha? Kalau di sini ya? Apa dia? Stand. Ambil sekejap. Apa? Nanti dulu. Okey. Nampak dia macam ni. Insaf dulu baru travel ya. Insaf belum. Insaf belum. Baca doa banyak kali ni insaf. Kita punya train dah bergerak. Yang Muhammad tu video. Jauh lah, dekat-dekat je. Nak tunjuk apa yang ada dalam ni. Rasa setiap cabin ni ada toilet. Setiap cabin ada toilet. Ini toilet dia. Macam toilet flight je. Laju 300 km sejam laju. Ya Allah. Oh, unta. Oh, banyak unta. Nampak unta liar. Tak tahu lah unta liar ke macam unta dibela je. Ladang. Nampak macam ladang unta. Okay, jom kita masuk toilet. Okay. Tapi dia memang guna natural light. Macam tu. Mama. Apa? Ada cheese time present. Mama nak panaskan ke? Sorry,
can we hit the break? Is there any prayer room inside? There, Prayer room. there's no prayer room, but There's there's no. small space. Oh, I see. Okay, okay. Small space. Small space. Not for. Nothing good. Okay, okay. Tak apalah, kita sembahyang sana memang. Tak ada. بص أمير أمير الفرن لو بس ها الفرن لا والله يقطع لك Kena خلاص أنا استنى أنا معك macam شيء زمان macam business lah. والله حرام عليك والله الباب الساعة ترى يبرك والله بفرن ضبطوا المساء عشان الفرن هنا العام Roti ni Horizon ni harga dia dengan tu 40 rial bukan 14. 40. Kita keluarkan 15 rial dia terkejut. Tapi sedap. Kalau tak sedap pun sedap juga. Betul sedap. Ni apa tak nama tadi? Ada pusat suruh rasa dia punya. Oh, Kita rasa dulu. macam ni. Dia tak makan. Kita tanya sedap ke? Suruh rasa. Suruh rasa. Kalau tak boleh, aduk kan. Okay, dah lah. Wait lah. Horizon dia sedap. Sedap, sedap. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai di stesen Madinah. Laju tadi kereta api ni 300 km sejam dalam tempoh 2 jam je, 2 jam 20 minit. Alhamdulillah dah sampai. So jam sekarang kat sini pukul 8.20. 8.20 dah sampai. Okay. Kereta api kita tadi. Wah, dekat Madinah cuaca rasa sangat panas. Tak tahu, ni mungkin dalam stesen. Kita tengok kat luar. Sangat bahang, sangat bahang. Allah. Okay.